Cara bina dashboard, analisis prestasi dan kos projek. Dashboard ni boleh tahu total projek, kos pekerja material dan mesin, bilangan stage dan kerja, total kerja done dan in progress. Boleh tahu ikut claim, project manager, bulan, minggu, PIC dan lokasi. Jom bina. Tulis analisis prestasi dan kos projek. Then bina 10 slicer untuk claim, progress, kos, site manager, bulan, minggu, stage, kerja, subcon dan PIC. Then bina 11 kad untuk total projek, kos pekerja material dan mesin, bilangan stage dan kerja, total kerja done dan in progress. Then bina 2 donut chart untuk pecahan kos dan progress kerja. Then bina maps untuk lokasi projek. Then bina 3 kolom chart untuk kos ikut bulan minggu, kos ikut project manager dan subcon. Then bina table untuk perincian projek ikut PIC beserta dengan stage, kerja, bulan, minggu dan kos. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni? Klik profile.